Saya nak tanyalah kan kepada anda yang tengok video saya ni kan. Okey. Kalau macam orang yang jual produk, biasanya macam dia boleh tunjuk kan apa produk dia. Macam kalau dia buat video kan, dia boleh tunjuk. Contoh macam ni, ni botol air saya kan. Macam boleh tunjuk, okey ni botol air, okey jual produk botol air. Tapi kan kalau untuk yang buat services kan, saya nak tanya juga dengan orang yang buat bisnes services lah, macam mana anda promote kan anda punya services tu melalui konten video, video cakap macam mana anda share anda punya services tu, so that customer anda ataupun klien ataupun mungkin follower ataupun orang yang melihat video tu faham yang itulah servis yang anda provide. Boleh tak share dekat komen? Saya nak tahulah apa cara ataupun cara content marketing lah kan, content marketing yang selalu anda buat, especially untuk yang business services. Share lah sikit nak tunggak. Okay, komen tau.